Okey, ini kita nak bercakap mengenai lambat bukan gagal. Topik dia agak besar kalau kita tengok konteks dia besar. Ada orang mungkin mampu untuk beli kereta contohnya pada umur 35 tahun. Ada orang selepas habis belajar, kerja pertama umur 23, 24 dah beli. Ada orang bayi-bayi kita ni dah ada anak. Anak tu mungkin dah nak kahwin dah pun. Dan ada yang berstigma bahawa kalau contohnya kahwin lambat itu tak bagus dalam budaya kita dan sebagainya. Macam mana kita nak ubah mindset kita? Ubah mindset dan juga kita nak hadapi situasi ini. Jadi kita bersama dengan tetamu di studio merupakan perunding keibubapaan Cool Mom Super Dad Konsultasi, Puan Jamilah Samian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi. Hari ini topik dia lambat bukan gagal. Jadi kalau lambat pergi ke open house pun bukan gagal. Jadi jangan bawa kereta laju-laju sangat kan. Okey, lambat bukan gagal ni satu, skop dia sangat besar, dalam kehidupan kita kan. Tapi adakah bermakna seseorang itu gagal sekiranya kehidupan mereka itu lambat berbanding daripada orang lain? Terima kasih Syafiqah dan Ridwan. Konsep lambat bukan gagal, ini adalah satu konsep yang sangat relevan untuk kehidupan kita pada hari ini. Tidak kiralah sama ada di sekolah ataupun kehidupan peribadi ataupun di tempat kerja kita ya. Kenapa? Sebab ia berkait rapat dengan kejayaan. Tidak kira di mana kita berada. Dan di situ sebenarnya kalau kita lihat, kejayaan adalah berkait rapat dengan ketekunan dan kesabaran. Jadi maksudnya di situ, lambat bukan gagal. Maksudnya tidak semestinya kalau kita ni mengambil lebih masa untuk mencapai ataupun merealisasikan sesuatu hasrat atau impian kita, bukan bermakna kita gagal. Sebabnya, setiap orang ada perjalanan hidup sendiri dan ada laluan sendiri, dan setiap orang punya cabaran ataupun halangan ataupun situasi yang unik. Jadi kalau kita nampak seseorang yang kita rasa lebih berjaya daripada akulah, mungkin kita perlu wajarlah kita tanya diri kita sendiri dan peringatkan diri kita sendiri, kita tak tahu apakah di sebalik kejayaan tersebut. Realitinya ialah untuk mencapai kejayaan perlukan ketekunan, kesabaran, ketabahan yang kita tak nampak. Sebab sekarang ni dalam media sosial mungkin kita nampak viral, kejayaan viral, tapi di sebalik kejayaan viral tu kita tidak nampak tangisan dan jerih payah dan kepayahan. Dalam topik sebelum ini, doktor tadi ada menyebut tentang budaya barat dan juga budaya timur ini sedikit berbeza. Budaya barat contohnya dia careless. Dia tak kisah pun apa orang pakai ataupun apa yang kehidupan dia, kahwin lambat ataupun cepat. Tapi kita di budaya timur ni orang care. Orang akan tanya, bila lagi? Orang akan tanya, contoh kalau ibu bapa dulu kan, anak dah beli kereta kan, anak kau bila lagi? Perkara-perkara tersebut, tekanan sosial itu menyebabkan kita terasa terkurang daripada orang lain apabila kita sedikit lambat daripada orang lain. Bagaimana dari perspektif budaya ini, Puan? Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif budaya, tidaklah semestinya ia sesuatu yang buruk. Pada saya, kalau orang tanya begitu, mungkin out of concern ataupun dia really care about us. Kalau kita lihat budaya di barat, mereka lebih individualistik. Aku, engkau. Berbanding dengan kita lebih kepada family. Maksudnya kita prihatin, kita ambil berat. Jadi terpulang kepada si penanya tersebut, adakah kerana saja-saja nak tanya ataupun tak tahu apa lagi yang nak ditanya? Adakah sesuatu yang retorik yang dia dengar orang lain tanya, dia pun tanya. Tapi saya rasa biarlah kita ambil dia sebagai satu soalan yang saja nak tanya-tanya begitu. Tetapi untuk orang yang tidak selesa, pada saya tidak semestinya dia perlu menjawab soalan tersebut. Mungkin kita boleh senyum. Yang penting bagaimana kita, persepsi kita ataupun reaksi kita. Sebab kita tak boleh kawal sebenarnya apa yang orang nak tanya, apa orang yang nak komen kan. Tetapi apa yang kita boleh kawal ialah
minda kita, fikiran kita, reaksi kita dan kesungguhan kita dalam hidup. Betul. Ya, kepada penonton mungkin ada soalan ataupun kisah yang ingin dikongsikan berkaitan dengan lambat bukan gagal ni, boleh hubungi kita di 0322829841. Okey, bila kita cakap lambat bukan gagal, ini bererti mindset kita tu kena betul. Tak semestinya bahawa kita lambat mencapai sesuatu kita gagal dalam kehidupan. Tapi mindset ini bermula daripada rumah bermula daripada kecil lagi. Maksudnya ini menjadi tanggungjawab besar kepada ibu bapa. Jadi peranan ibu bapa dalam membentuk mindset positif ini kepada anak-anak. Ya, ini satu soalan yang sangat baik, Syafiqah, sebab sebenarnya persepsi kita tentang hidup, tentang kejayaan, tentang kegagalan banyak dibentuk sejak kecil lagi, ya. Jadi di rumah sebenarnya apa yang kita boleh lakukan ialah sedikit demi sedikit. Ada setengah kanak-kanak, setengah remaja, dia senang umpamanya akademik lah. Itu satu area yang kita senang nak sebutkan. Tak usah banyak pun, tak study banyak pun boleh dapat straight A. Ya, betul. Tapi setengah anak dan remaja lain bulun besok nak exam sampai 2-3 jam, sampai pukul 2-3 pagi masih juga tak dapat A, ya. Tetapi ada sisi yang baik sebenarnya, ya. Kalau kita bagi tahu dengan anak kita, tak apa, yang penting ialah usaha. Jadi kita stres, kita tekankan tu apa? Adakah grade ataupun usaha? Kalau kita biasakan dengan anak-anak, oh tak apa, result is the second thing. Memanglah kita nak grade yang baik, kan? Betul. Tetapi yang penting ialah usaha. What matters is your usaha. Kalau usaha tu yang kita buat tu, lakukan, tidak menghasilkan natijah yang kita mahu, ajar anak tu apa strategi yang boleh dibuat. Mungkin tukar strategi. Mungkin dia study tu ada yang tak kena. Macam saya dulu, saya sedar bahawa saya cuma baca chapter atau bab yang saya minat saja. Jadi macam mana nak dapat A, kan? Ada subjek ataupun topik yang kita tak selesa, tentulah kalau kita tak hadam, kita tak study betul-betul, macam mana nak dapat grade yang elok, kan? Ya, betul. Jadi begitulah, galakkan sangat penting untuk anak-anak, ya. Dan anak-anak yang sangat senang mendapat straight A ni pun ada isu dia juga sebenarnya. Sebab kalau terlalu senang, kemudian hari bila dia ada cabaran, ini adalah satu isu di mana children who never fail, they don't know how to rise up to failure. Oh, betul. Jadi elok sebenarnya, ada eloknya kita dedahkan anak ni kepada failure atau kegagalan dalam cara di mana kita ajar mereka dan kita guide, kita jadi sumber inspirasi bagaimana untuk bangun semula. Jadi balik kepada isu mindset tadilah yang Syafiqah sebut tadi tu. Saya suka apa Boy cakap tadi, sebab kalau orang tu tak pernah langsung rasa rejection, macam mana dia nak berhadap dengan rejection tu nanti, dia akan totally breakdown. Ya, betul. Kegagalan adalah satu perkara yang cukup pahit, tetapi kepahitan itu boleh tukar kepada satu kemanisan. Apabila selepas itu kita berjaya bangkit. Itu dalam soal anak-anak yang mempunyai sokongan ibu bapa. Ada juga anak-anak yang mungkin ibu bapanya mempunyai latar belakang biasa yang tidak tahu apa yang anak lakukan dan menyerahkan 100% kepada anak-anak. Situasi ini saya berlaku. Bukan setakat di sekolah rendah, sekolah menengah, tapi di peringkat PTA lagi lah, apabila mereka telah pun dilepaskan ke alam kebebasan. Bagaimana dalam situasi remaja yang tidak mendapat sokongan ataupun tak apalah, diberi kebebasan 100% oleh ibu bapa? Ya, bercakap tentang pendidikan ataupun pembentukan syahsiah, character building dalam anak-anak, tak kira daripada kecil, remaja dan juga dewasa. Sebenarnya setiap orang patut ambil peduli. Tapi saya ambil maklum, memang kita semua tahu ada keluarga, ibu bapa. Yang pertama saya kena sebut, ibu bapa boleh katakan general, secara am semua sayang pada anak-anak. Betul. Memang ambil berat. Cuma kurangnya skill ataupun kemahiran untuk mendidik anak. Niat sudah ada, kasih sayang sudah ada, cuma tak tahu bagaimana untuk berinteraksi. Betul. Sebab kebanyakan kita belajar mendidik anak ni ikut apa yang kita lihat, perhati ibu bapa, ataupun kalau tak ada ibu bapa, mungkin bapa saudara dan ibu saudara dan seterusnya. Jadi ada cara efektif, ada yang bukan cara efektif. Betul. Dan cabaran mendidik anak-anak kita ini disebabkan cara yang kita buat tu mungkin efektif untuk anak ini, tapi kurang efektif untuk anak ini. Sebab itulah it's not easy to raise children. Jadi untuk anak yang begini, ya, pada saya lah yang menghadapi cabaran yang sangat besar, ya, jangan give up. Sebenarnya
pada saya apa yang perlu ialah selalu ingat bahawa kita tak ada pilihan untuk apa yang berlaku di zaman lalu, tetapi kita ada pilihan apa yang kita boleh, cara kita bertindak, our behaviour, cara kita berfikir, cara kita merasa dan cara kita bertindak terhadap apa yang berlaku pada diri kita. Okey, Puan, kita ada pemanggil di talian. Ridwan. Ridwan juga namanya dari Penang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ridwan ni daripada Penang. Ini masih sikit pandangan lah. Puan, silakan. Dia punya topik lambat bukan gagalan. Ini saya apapun pandangan lah, sebab apa isu ni saya tengok dulu anak saya kan, dia masa peringkat sekolah rendah, dia ada kelemahan dari segi pendidikan kan. Kemudian dari pergi sekolah menengah kan, dia ada satu kesedaran. Dia ada kesedaran, jadi ada peningkatan daripada form 1 hingga form 5. Kemudian pergi pada prestasi, dia telah mencapai kejayaan yang cemerlang. Tengok daripada diploma, dia telah dapat degree. Alhamdulillah. Bidang akaun. Jadi ada satu perubahan anjakan paradigma. Jadi ini satu kita bagi ibu bapa dia akan bagi rancangan kepada anak-anak. Ini faktor penting ibu bapa. Kalau ibu bapa sentiasa membagi rancangan positif, itu merupakan satu kejayaan. Tengok ibu bapa dia tak pentingkan rancangan kan. Ini pentingnya rancangan daripada ibu bapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Ridwan. Saya rasa itu poin yang sangat penting. Ada ibu bapa merasakan aku dah sediakan rumah, aku dah bagi duit cukuplah, tapi sebenarnya mereka lupa kata-kata dan juga dorongan itu, kata-kata positif seperti tadi Cik Ridwan. Puan cakap tadi skill, kemahiran keibu-bapaan tersebut. Apa respon terhadap Cik Ridwan tadi? Alhamdulillah, saya rasa bila saya dengar cerita-cerita macam ni, saya rasa sangat seronok. Sebab mendidik seorang insan, setiap insan itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala kan, from God himself. Jadi pada saya, kita bayangkan apakah cabaran yang dihadapi oleh setiap golongan masyarakat untuk mendidik. Ada masalah keuangan, ada ibu bapa ada masalah keuangan, ada ibu bapa yang kurang kemahiran dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau kita lihat balik pada sekolah, setengah ibu bapa serahkan kepada sekolah. Semuanya, especially istimewanya kalau sekolah swasta kan, sebab saya sudah bayar. Jadi terserahlah, kenapa tak boleh itu, kenapa tak boleh ini. Pagi sampai petang dekat pagi sampai petang sekolah integrasi dan seterusnya kan. Tetapi sekolah yang pertama ialah di rumah ibu bapa, dan anak-anak sentiasa memerhatikan. Yang seelok-eloknya kalau nilai yang diajar di sekolah itu sama dengan di rumah. Rumah adalah sekolah yang pertama, pendidikan pertama. Itu satu. Lagi satu, kadang-kadang dengan anak-anak ni dia tidak sama seperti yang saya sebut tadi. Kita perlu peka bahawa keperluan setiap anak itu selain daripada perhatian, mereka dilahirkan berbeza. Tidak sama. Kebolehan dia tidak sama, kepintaran dia tidak sama. Dan ada kes di mana perlukan intervensi. Setengah ibu bapa kalau anak dia kita kata tak pandai pada usia umur yang 7-8 tahun dah dikata sama ada anak itu malas ataupun cikgu tak pandai mengajar. Tetapi kita perlu tanya diri kita, adakah kemudahan di sekolah itu boleh memenuhi apa yang diperlukan. Anak tersebut umpamanya anak disleksia. Ya, betul. Okey, Puan, kita ada satu lagi pemanggil. Haji Ramli, Kuantan, Pahang. Haji Ramli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Haji. Saya Silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta pandangan dari doktor berkaitan dengan penyakit stres. Penyakit stres ni, dan kita tanya siapa-siapa pun susah nak hilang. Jadi stres juga lah boleh melambatkan juga apa-apa pergerakan kita ke pemikiran kita dan macam-macam. Jadi kita minta pandangan doktor lah. Stres. Stres. Okey. Menimbulkan masalah kepada kehidupan kita lah. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya juga. Stres apa kan? Sebab banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan ni. Tapi secara asasnya nak respon terhadap pertanyaan Tuan Haji, silakan. Stres adalah satu topik yang sangat menarik. Sebab kalau kita lihat setiap orang berbeza daripada reaksi terhadap stres.
Dan kalau kita lihat daripada ibu bapa ataupun siapa sahajalah secara general kan, ada 2 jenis stres. Ya. Okey. Setiap orang perlukan stres untuk berjaya. Betul. Sebab stres yang sihat itu mendorong kita untuk berjaya. Okey. Umpamanya kita nak sediakan anak-anak makan ataupun menjaga diri sendiri, kan? Kita perlukan stres. Dalam bahasa Inggeris kita panggil eustress. Itu good stress. Tapi stres yang menyebabkan kita terlalu tertekan, itu kita sebut distress. D-I-S-T-R-E-S-S. Dan kalau ia berterusan, stres itu tinggi berterusan, it becomes chronic stress. Dan dia boleh menyebabkan, mencetuskan masalah yang besar. Umpamanya mental health issues, isu mental health, depresi, kemurungan, dan ia boleh menjejaskan hubungan dalam keluarga itu sendiri, antara suami dengan isteri, antara kita dengan ibu bapa, dan di tempat kerja sendiri boleh menjejaskan produktiviti kita. Ya, so itu satu soalan yang baik pada saya. Dan balik kepada isu kita, pada topik kita, lambat bukan gagal. Stres boleh menyebabkan kita memperlahankan dan melambatkan sukses kita, ya, kejayaan kita. Jadi yang penting ialah untuk kita mengenali bagaimana reaksi kita dan respons kita apabila kita dalam keadaan stres. Ya. Juga saya nak sebut di sini, sebenarnya ada kajian terkini yang membuktikan bahawa betul kita tidak mahu terlalu stres, tetapi ia juga berkait kepada apa yang kita sangkaan kita, pemahaman kita tentang kesan stres terhadap kesihatan. Betul. Jadi maksudnya begini, kalau kita rasa, stres ini memang buat aku sakit dan buat aku rasa tak selesa, dia akan menggagalkan aku, ia boleh menjejaskan kesihatan kita. Tetapi kalau kita anggap stres ini adalah sesuatu yang mengajar aku untuk lebih tabah, lebih kuat untuk menghalang cabaran, itu adalah pilihan yang lebih baik. Ya, jadi mungkin ada orang perjalanannya cepat berbanding kita. Jadikan mereka itu sebagai satu sumber inspirasi. Boleh cemburu dengan kejayaan orang, tapi jangan dengki. Sebab cemburu dan juga dengki adalah 2 perkara yang berbeza. Terima kasih kepada Puan Jamilah Samian, perunding Keibu Bapaan Kurumam Sepedat, konsultasi kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih. Sama-sama.